Kenapa perlu simpan emas? Setiap orang ada posisi kewangan yang berbeza. Ada yang dah bertahun-tahun kerja tapi masih tiada simpanan. Ada yang punya simpanan tapi nilai duit mereka semakin susut akibat inflasi. Hakikatnya, duit dicipta untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan. Sebab itulah ramai yang dah cuba pelbagai teknik menyimpan, tapi akhirnya simpanan tersebut tetap dikorek. Beza dengan emas, anda kurang terfikir untuk berbelanja bila simpan emas. Anda hanya akan jual emas bila benar-benar perlu atau menguntungkan. Keuntungan simpanan emas lebih cepat bertambah. Kenapa? Bila anda mula simpan emas dengan konsisten, simpanan anda bukan sahaja bertambah dari segi gram emas, tapi juga daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Pulangan daripada emas dalam jangka panjang jauh lebih tinggi berbanding simpanan biasa di bank, ASB ataupun tabung haji. Semoga perkongsian ini berikan pencerahan kepada anda. Jika anda nak mulakan langkah pertama dalam simpanan yang lebih selamat dan menguntungkan, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold, atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Duit mudah bocor, emas kekal bernilai. Pilih simpanan yang lebih bijak. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.